Kenapa Amerika dan Jepun tinggalkan Singapura? Untuk Batang Morowali, apa yang akan anda katakan jika saya memberitahu anda bahawa dua negara paling berkuasa di dunia, Amerika dan Jepun, telah membuat keputusan perniagaan besar yang telah mengubah lanskap Asia Tenggara? Mereka berdua memindahkan operasi mereka dari Singapura untuk memberi tumpuan kepada hub baru yang sedang berkembang. Tetapi mengapa mereka melakukan ini? Jawapannya tidak semudah yang disangka. Apa yang akan anda temui dalam beberapa minit akan datang mungkin mengejutkan anda. Teruskan menonton kerana saya akan mendedahkan bagaimana Batang dan Morowali menjadi pusat kuasa baru, meninggalkan Singapura dalam debu. Assalamualaikum. Jika anda sedang mendengar ini sekarang, saya perlukan bantuan anda untuk membuktikan sesuatu. Kawan saya di Singapura sentiasa berkata tiada siapa yang bercakap tentang perubahan yang berlaku di Asia Tenggara. Tetapi saya percaya cerita sebenar jauh lebih besar daripada yang orang sedari. Saya perlukan sokongan anda untuk berkongsi video ini supaya kita dapat tunjukkan kepada semua orang bahawa cerita sebenar datang dari Malaysia. Sekarang, mari kita terjun ke dalam apa yang berlaku dan mengapa peralihan ini penting untuk anda. Kisah ini bermula dengan raksasa ekonomi, Singapura. Selama bertahun-tahun, Singapura telah menjadi hub perdagangan global yang terkemuka. Ia adalah salah satu negara terkaya di Asia Tenggara, dan syarikat-syarikat gergasi dari Amerika dan Jepun telah berkembang pesat di sana. Singapura sentiasa mempunyai kelebihan strategik dari segi geografi. Lokasinya menghubungkan laluan perkapalan utama dunia, dan infrastruktur bertaraf dunia menjadikannya syurga bagi perniagaan antarabangsa. Tetapi baru-baru ini, kita melihat perubahan dramatik. Amerika dan Jepun kini menarik semula operasi mereka dari Singapura. Mengapa mereka melakukan ini? Lagipun, Singapura telah menjadi simbol kemakmuran di rantau ini selama beberapa dekad. Adakah ia kerana sesuatu yang semudah kos? Atau ada sesuatu yang lebih besar berlaku? Apa yang berlaku adalah Batang, di Indonesia, dan Morowali, di Sulawesi, telah muncul sebagai alternatif baru. Selama beberapa tahun kebelakangan ini, kedua-dua negara, Amerika dan Jepun, telah menumpukan perhatian mereka ke kawasan ini. Tetapi apa yang menarik mereka untuk meninggalkan Singapura? Mari kita uraikan. Pertama, mari kita bincangkan tentang harga untuk menjalankan perniagaan. Singapura bukanlah tempat yang murah. Menurut Bank Dunia, ia sentiasa diiktiraf sebagai salah satu bandar yang paling mahal untuk beroperasi. Apabila anda menggabungkan kos sewa yang tinggi, kos buruh, dan keperluan untuk sentiasa berinovasi dalam sektor teknologi, menjalankan operasi di sana tidak lagi semurah dulu. Sebaliknya, Indonesia, terutamanya Batang dan Morowali, menawarkan persekitaran ekonomi yang berbeza. Kos untuk menjalankan operasi perniagaan jauh lebih rendah, dan ia memberi peluang kepada Amerika dan Jepun untuk memasuki pasaran yang sedang berkembang dengan perbelanjaan operasi yang lebih rendah. Tetapi bukan hanya soal kos. Ada sesuatu yang sangat penting berlaku dalam rantaian bekalan global. Seiring dunia bergerak ke arah tenaga boleh diperbaharui, Indonesia menyimpan kekayaan yang luar biasa. Batang dan Morowali terletak berdekatan dengan beberapa rizab nikel terbesar di dunia, iaitu komponen utama dalam bateri kenderaan elektrik, EV. Peranan nikel dalam ledakan EV tidak boleh dipandang remeh. Sebenarnya, seiring kita bergerak ke arah teknologi hijau, nikel telah menjadi salah satu mineral yang paling dicari di dunia. Dan siapa yang menguasai sebahagian besar deposit nikel dunia? Indonesia. Ini menjadikan Batang dan Morowali sangat menarik bagi syarikat-syarikat Amerika dan Jepun. Jepun, khususnya, memberi tumpuan kepada memastikan bekalan nikel untuk pengeluar kereta mereka, seperti Toyota dan Honda, untuk memastikan mereka kekal kompetitif dalam perlumbaan EV. Pada masa yang sama, syarikat-syarikat Amerika seperti Tesla sedang mencari untuk memastikan rantaian bekalan jangka panjang mereka untuk memastikan pengeluaran bateri EV mereka berjalan lancar. Dengan kedua-dua kawasan di Indonesia menawarkan bukan sahaja kos pengeluaran yang lebih murah, tetapi juga bekalan nikel yang berterusan, tidak menghairankan jika syarikat-syarikat ini berpusu-pusu ke sana. Tetapi peralihan ke Indonesia bukan hanya tentang nikel. Ia juga mengenai tenaga kerja. Indonesia, terutamanya kawasan Batang dan Morowali, mempunyai tenaga kerja muda yang sedang berkembang. Walaupun Singapura terkenal dengan buruh yang mahir, kos untuk menggaji tenaga kerja di sana telah melonjak. Sebaliknya, Indonesia menawarkan tahap kemahiran yang serupa tetapi pada kos yang jauh lebih rendah. Malah, pekerja Indonesia sering membawa tahap produktiviti yang serupa, tetapi dengan gaji yang jauh lebih rendah.
menjadikannya pilihan menarik bagi syarikat-syarikat Amerika dan Jepun yang ingin mengembangkan operasi mereka tanpa membebankan bajet. Sekarang, mari kita tidak lupakan tentang infrastruktur. Walaupun Singapura mempunyai infrastruktur bertaraf dunia, Indonesia sedang melabur besar dalam pembangunan infrastrukturnya sendiri. Kerajaan Indonesia telah memberi tumpuan untuk mewujudkan taman perindustrian baru dan meningkatkan akses kepada pengangkutan, terutamanya di Batang dan Morowali. Batang, khususnya, sedang muncul sebagai kuasa perindustrian. Tahun lepas, kerajaan melancarkan Batang Industrial Park, satu pembangunan besar seluas 4,000 hektar yang telah menarik pemain global utama. Dan Morowali, berkat deposit nikel yang kaya, menyaksikan pelaburan besar dalam teknologi perlombongan dan peleburan. Kawasan-kawasan ini sedang dibangunkan dengan kemudahan moden dan sokongan logistik, menjadikannya seberat Singapura dari segi menjalankan perniagaan, hanya pada harga yang jauh lebih rendah. Apa yang lebih menarik lagi adalah tumpuan kerajaan Indonesia untuk menawarkan insentif kepada pelabur asing. Mereka telah bekerja keras untuk memudahkan syarikat-syarikat untuk menubuhkan operasi, menawarkan potongan cukai dan manfaat lain untuk menarik pemain global. Ini menjadikan tempat-tempat seperti Batang dan Morowali sangat menarik. Usaha kerajaan Indonesia untuk menawarkan manfaat ini telah menyebabkan banyak syarikat Amerika dan Jepun memberi perhatian, mendorong mereka untuk memindahkan operasi mereka dari Singapura ke hub perindustrian baru ini. Mari kita berhenti seketika. Pernahkah anda perasan bahawa Singapura, walaupun menjadi gergasi ekonomi global, mempunyai sumber daya alam yang terhad? Selama bertahun-tahun, ia bergantung sepenuhnya pada ekonomi yang kuat, pelaburan bijak, dan lokasi strategiknya untuk kekal di punca. Tetapi dalam dunia hari ini, sumber daya alam menjadi lebih penting daripada sebelumnya, terutamanya dengan peralihan global kepada tenaga hijau. Dan di sinilah Batang dan Morowali memainkan peranan. Kawasan-kawasan ini mempunyai sumber daya, nikel, kobalt, dan tenaga kerja muda yang berkembang, yang diperlukan untuk revolusi hijau. Kebangkitan kenderaan elektrik dan teknologi tenaga boleh diperbaharui telah membuka pintu untuk Indonesia bersinar, menjadikan keputusan untuk memindahkan operasi dari Singapura satu keputusan strategik bagi syarikat-syarikat seperti Tesla, Toyota, dan juga Google, yang perlu kekal di hadapan. Tetapi inilah yang lebih menarik, lanskap geostrategik. Ketegangan antara Amerika dan China telah meningkat dalam beberapa tahun kebelakangan ini, dengan peperangan perdagangan dan persaingan strategik yang merumitkan hubungan perniagaan. Indonesia, dengan pendirian neutral dan lokasi strategiknya, telah menjadi pilihan menarik bagi perniagaan yang ingin mengelakkan risiko yang berkaitan dengan China. Dengan memindahkan operasi mereka ke Batang dan Morowali, syarikat-syarikat Amerika dan Jepun dapat memastikan rantaian bekalan mereka tanpa bimbang tentang ketidakpastian ketegangan perdagangan Amerika-China yang berterusan. Lebih-lebih lagi, kebangkitan pengaruh Indonesia di rantau ini bermakna negara itu sedang memposisikan diri untuk menjadi kuasa ekonomi yang lebih kuat di Asia, menyaingi China. Dengan kelas pertengahan yang berkembang, urbanisasi yang semakin meningkat, dan dasar kerajaan yang mesra perniagaan, Indonesia sedang mempersiapkan diri untuk menjadi gergasi ekonomi Asia yang seterusnya. Oleh itu, kedua-dua Amerika dan Jepun menyedari kepentingan untuk menubuhkan kehadiran di pasaran yang sedang berkembang ini. Sekarang, mari kita bincangkan tentang hasilnya. Apabila syarikat-syarikat seperti Tesla, Honda, dan Toyota memindahkan operasi mereka ke Batang dan Morowali, mereka tidak hanya memindahkan rantaian bekalan mereka, mereka juga membantu mengubah kawasan-kawasan ini. Batang dan Morowali telah menyaksikan aliran masuk pekerjaan, teknologi baru, dan pembangunan ekonomi. Komuniti tempatan telah mendapat manfaat daripada peluang pekerjaan baru dan infrastruktur yang dipertingkatkan, dan kerajaan Indonesia telah melihat peningkatan dalam hasil cukai. Dalam banyak cara, peralihan ini adalah situasi menang-menang bagi semua yang terlibat. Sewaktu kita menutup perbincangan tentang mengapa Amerika dan Jepun meninggalkan Singapura untuk Batang dan Morowali, jelas bahawa peralihan ini lebih daripada sekadar perniagaan. Ini tentang memastikan masa depan. Dengan bekalan sumber daya yang tetap, tenaga kerja muda yang mahir, dan insentif kerajaan, Batang dan Morowali telah memposisikan diri mereka sebagai pusat kuasa baru di Asia Tenggara. Dunia perniagaan global sedang berubah, dan begitu juga tempat-tempat di mana keputusan besar dibuat. Apa yang dulunya kelihatan seperti hub yang tidak boleh disentuh, Singapura, kini berhadapan dengan persaingan dari jiran-jirannya. Batang dan Morowali bukan lagi sekadar nama di peta, mereka adalah pusat-pusat baru bagi revolusi hijau,
dengan syarikat-syarikat Amerika dan Jepun mengetuai usaha ini. Jadi, apa maksudnya untuk anda? Jika anda berada di Malaysia atau mana-mana bahagian Asia Tenggara, ini boleh menjadi peluang besar. Angin ekonomi sedang berubah dan tempat-tempat seperti Batam dan Morowali sedang bersedia untuk memimpin. Sudah tiba masanya untuk memberi perhatian, kerana Asia Tenggara sedang berubah dengan pantas dan anda tidak mahu terlepas apa yang akan datang seterusnya. Saya harap video ini memberi anda pemahaman yang lebih baik tentang peralihan yang berlaku di Asia Tenggara dan mengapa ia penting. Jika anda mendapati ini menarik, jangan lupa untuk like, subscribe dan komen di bawah untuk memberitahu saya apa pendapat anda. Apa pendapat anda tentang masa depan Batam dan Morowali? Saya ingin mendengar pendapat anda. Dan ingat, teruskan mata anda pada gambaran yang lebih besar, kerana peralihan ini baru sahaja bermula. Dunia sedang memerhatikan, dan perkara besar seterusnya mungkin datang dari tempat